Alright guys, so ni aku baru selesai buka lah apa yang patut dan apa yang aku nak buat, apa yang nak tukar, apa yang nak aku sembuh balik dan apa yang aku nak repair balik cantik kan. Okay, so kalau tengok sana ada exhaust. Okay, exhaust tu nanti kita sembuh item, kita cuci balik dalam dia. Fresh kita sembuh balik. Ni kotak angin nanti, ni yang cuci balik lah. Kotak angin aku ni dapat ni, sini semua dah penuh putih ni ha. Okay, kalau tak putih pun aku nak buka ni. Nak buka balik, tak ada bekas tak tadah, saya buka keluar tadah balik. Ni bateri nak tukar, tak lampu memang lampu belakang tak hidup, signal pun tak kuat, horn pun tak boleh nak hidup. Okey, mungkin sebab bateri lah, sebab bateri lagi pada lama tukar juga. Casing ni aku nak sembuh, footrest aku nak sembuh. Okey, arm ni aku nak sembuh juga sebenarnya, tapi nanti last sekali aku buka. Sebenarnya aku nak kena tolak motor ni keluar rumah untuk aku cuci ni nampaknya. Ni semua minyak-minyak ni. Okey, ni semua nanti aku nak cuci balik lah. Okey, ni nanti aku touch up sikit. Ni semua minyak ni kalau aku pegang habis hitam confirm. Okey, so nanti aku touch up sikit lah. Okey, kat depan ni pun nanti ada benda aku nak buat lagi, tapi aku tak boleh buka dulu. Sebabnya kalau aku buka nanti aku nak tolak susah. So aku kena tinggalkan basic motor ni kat sini supaya aku senang nak tolak keluar masuk. Alright. So aku buat dalam rumah. Kenapa aku buat dalam rumah? Sebab aku tak ada masa nak buat straight. So maybe aku akan ambil masa dalam 2-3 minggu untuk siapkan lah. Kena buat sikit. Pun tak ada masa sangat sebenarnya, tapi cuba-cubalah cari masa dia. Okay, boleh tengok ni casing aku. Ni semua nanti cuci balik. Kita nak sembuh balik. Mungkin aku akan pakai pin remover je. Tak buat blasting. Sebab nak buat blasting aku rasa cost dia macam agak mahal. Kalau korang ada kenal orang boleh buat blasting dia bangi kajang, boleh roger lah. Mana tahu boleh dapat juga murah. Okay, ni nanti aku sembuh touch up semua balik. Ni semua ni nanti kat dalam ni apa benda kecil-kecil semua ni lah. Okay, cover set okay, cover set kalau ada orang nak jual murah-murah, OEM pun okay, tak ada masalah. OEM pun okay, tak ada masalah nak jual murah, dia bagi kejang boleh roger-roger. Okay, ni pun nanti aku nak bersihkan balik. Nampak ni semua minyak ni, sebenarnya dia banyak minyak je, banyak tai-tai minyak ni. Aku macam aduh tak habis lah sebab motor nak letak dalam rumah kan, jadi kena bersih lah. Kalau tak luar aku okay je tinggal sini. So yang kat sini yang paling crucial aku rasa dia punya wiring lah, harness dia ni macam teruk sangat lah, tergabur sangat lah. Tengoklah kalau rajin nanti aku tukarlah harness baru. Kalau rajin lah. Okay, untuk depan ni, lever class ni tadi aku tukar. Aku tukar Yarsik-nya. Ini masa depan pun dah tukar. Tadi tak hidup, sekarang dah ngam. Okay, dah cantik, dah lekat, dah cantik. And ni pun macam nak tukar ni, nak repaint balik ni. Ni repaint balik, ni pun nak repaint balik, tapi nantilah. Ni yang apa batch kedua baru aku buat. Okay, so inilah rupa dia setelah aku buka semuanya.